Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Qila man ya Rasulullah? Qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Bermaksud tidak sempurna iman, tidak sempurna iman, tidak sempurna iman. Maka ditanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka ya Rasulullah? Iaitu orang-orang yang jirannya itu tidak merasa aman dengan sesuatu yang boleh mengganggu mereka. Maka di musim-musim perayaan ini kita dapati ramai orang bermain mercun sehingga tengah malam mengganggu jiran-jiran. Barangkali jiran-jiran itu ada anak kecil, ada orang yang bedridden, sakit dan sebagainya. Maka kita kena menjaga keharmonian hidup berjiran dengan menjauhi budaya-budaya yang boleh mengganggu, seperti kita bermain mercun tanpa mengira masa. Itu tidak kira lagi kalau kita menceritakan tentang isu pembaziran dan sebagainya. Wallahu a'lam, semoga menjadi panduan. Assalamualaikum.